Ramai juga wanita akhir zaman yang nak jadi baik dan sentiasa rasa nak mengupdate dia punya ibadah. Bagus. Tapi jangan lupa ibadah anda pada suamimu. Jangan asyik meminta hak tapi tidak mahu memberi haknya. Abang, kawan kita tu birthday dia dapat kereta, dapat reben kat kereta dia. Mintalah, minta. Asyik meminta hak sehingga lupa memberi haknya. Abang kanet tu. Kenapa? Rindu kat abang. Ibu mesej ayat dia. Selalu tu mungkin suami yang perlukan ibu. Tapi cuba you tunjuk mesej bahawa ibu yang perlukan dia. Masya Allah. Itu satu ibadah yang sangat besar. Nampak macam kelakai gede je. Yes. Baru level solehah you sampai. Ingat you solehah ke? Baca Quran banyak tapi suami sakit hati. Solehah. Ingat you solehah ke? Solat tahajud sampai 8 rakaat tapi suami murka, sakit hati.